Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Sebenarnya hari epilepsi, Purple Day, untuk 26 Mac tahun 2025. Saya seorang pesakit epilepsi sawan berulangan. Saya nak pesan kepada semualah untuk rakan-rakan seperjuangan sepenuh hari epilepsi untuk Ray-Ban Purple bermaksud hari kesedaran. Kita janganlah fokus kepada topik penyakit sawan epilepsi lah. Sebab apa? Sebab bila kita fokus kepada topik penyakit epilepsi, saya punya point adalah kita tak akan dapat lari daripada penyakit kemurungan, iaitu anxiety lah. Jadi poin dia adalah kalau kita nak lari daripada anxiety, kemurungan adalah kita kena kurangkan daripada tengok topik-topik penyakit sawan epilepsi lah. Jadi saya punya pendapat adalah kita buat aktiviti yang kita suka, buat aktiviti yang boleh menggembirakan diri sendiri. Itu pun dah cukup bagus. Okey, sekian, terima kasih.